Pernah tak anda terfikir kenapa sesetengah barang tu sangat senang nak guna tapi ada benda lain yang buat kita pening kepala bila pegang? Selamat datang ke sesi ulang kaji pantas RBT kita hari ini. Sesi ini memang khas untuk bantu anda crack konsep-konsep asas reka bentuk dan teknologi untuk persediaan peperiksaan nanti. Okey, sediakan nota, jom kita mula. Kita tengok sekejap apa yang kita nak sapu bersih hari ini. Ada 6 topik semuanya, bermula dari asas RBT sampailah ke kuis kilat dekat hujung nanti. Memang padat dan ringkas, jadi fokus betul-betul ya. Okey, masuk ke topik pertama, asas reka bentuk dan teknologi. Kita nak rungkai 3 definisi utama yang selalu sangat pelajar tertukar bila jawab soalan objektif. Pertama, teknologi. Teknologi ni secara spesifiknya adalah macam mana kita aplikasikan ilmu sains dan matematik menggunakan sumber semula jadi. Tujuan dia mestilah untuk senangkan kerja manusia. Cuba bandingkan pula dengan definisi reka bentuk. Reka bentuk ni lebih fokus kepada susunan bahan secara terancang. Matlamat utama dia adalah untuk hasilkan satu produk yang betul-betul beri impak positif kepada kehidupan harian kita. Jadi, bila kita gabungkan kedua-duanya, keluarlah reka bentuk dan teknologi atau RBT. Ini kerangka yang paling utuh. Pendek kata, RBT ni adalah susunan bahan terancang yang dikuasakan terus oleh ilmu sains dan matematik. Ingat je formula ni untuk exam, confirm selamat. Beralih ke topik kedua, prinsip dalam kehidupan seharian. Bahagian ni memang kerap sangat memerangkap pelajar, terutamanya bila nak bezakan antara elemen dan prinsip. Nak senang faham, bayangkan elemen ni macam bahan mentah kat dapur tu. Macam tepung, gula, garam. Samalah macam garisan, rupa, bentuk dan warna. Prinsip pula ibarat resepi. Resepi itulah yang akan ajar kita macam mana nak seimbangkan atau buat kontras bahan-bahan tadi untuk jadi satu hidangan yang power. Mudah kan nak ingat? Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi di dunia nyata. Dengan gunakan prinsip keseimbangan dan kontras, seorang pereka tu boleh ubah satu alat yang berat dan bahaya jadi alat yang selamat dan ergonomik. Contohnya, mesin gerudi. Kalau berat sebelah, lenguhlah tangan kan? Keseimbangan buat alat tu tak memenatkan tangan. Warna yang kontras pula buatkan butang keselamatan kecemasan tu terus nampak terang benderang. Masuk ke bahagian ketiga, kepentingan RBT kepada kita. Kenapa kita kena belajar semua ni dan apa impaknya dalam industri sebenar? Cuba bayangkan sektor pertanian. Dari zaman atuk nenek kita guna cangkul dan alatan manual yang ringkas, perlahan-lahan berevolusi ke teknologi makanan moden, sampailah sekarang kita dah ada sistem pengairan automatik yang sangat efisien. Semuanya makin maju disebabkan oleh RBT. Dan impak ni bukan pada pertanian saja tau. Kepentingan reka bentuk ni meluas ke sektor-sektor kritikal. Dari kesihatan dan keselamatan di hospital, pertahanan ketenteraan negara, kelengkapan rumah kita, hinggalah ke kelancaran sistem maklumat dan komunikasi. Semuanya perlukan sentuhan RBT. Seterusnya, bahagian keempat, etika pencipta yang berjaya. Reka bentuk yang hebat ni bukan setakat canggih fungsinya, tapi pencipta wajib ikut garis panduan etika. Ini poin penting untuk ujian anda. Ada 5 etika yang wajib anda hafal. Setiap pereka mesti pastikan produk mereka tu ada keaslian, mesra alam sekitar, jujur dengan pelanggan, bermanfaat dan semestinya selamat digunakan. Kalau kurang satu pun dari senarai ni, produk tu dah kira gagal. Mari kita uji sikit. Cuba fikirkan senario ni. Seorang pereka tiru, bulat-bulat pelan pesaing dia, tapi dia cuma tukar warna sebelum jual dan dakwa tu hak dia sendiri. Jadi, etika mana yang dia langgar? Jawapannya, dia dah langgar etika keaslian sebab dia mencetak rompak dan juga etika jujur sebab dia menipu pembeli. Berbekalkan etika tadi, jom masuk topik kelima, invensi, inovasi dan kerjaya. Ini satu lagi perangkap exam yang popular. Anda kena betul-betul pisahkan konsep invensi dan inovasi ni. Kunci dia macam ni je. Invensi tu adalah ciptaan yang bermula dari tahap sifar. Maknanya produk tu langsung tak pernah wujud kat dunia ni. Manakala, inovasi pula, anda ambil produk yang dah sedia ada, lepas tu anda upgrade, anda ubah suai supaya dia jadi lebih menjimatkan tenaga dan lebih mesra pengguna. Jangan tertukar ya. Bila anda dah faham prinsip reka bentuk, invensi dan inovasi ni, peluang kerjaya memang terbuka luas. Anda boleh masuk ke bidang pertahanan, sektor perbuatan, pendidikan, kesihatan awam atau jadi pakar teknologi maklumat. Semua ni berkait rapat dengan ilmu RBT ni.
Sudah tentulah, hasil kerja yang baik kena lepasi kriteria yang ketat. Ia mesti gabungkan inovasi dan kreativiti, keaslian, kualiti binaan yang kuat, boleh dipasarkan dan yang paling penting, nilai ergonomik supaya pengguna rasa selesa dan selamat. Kita dah pun tiba di bahagian terakhir, kuis kilan ulang kaji. Jom kita cantumkan semua kepingan ilmu hari ini dalam satu cabaran. Fikirkan soalan ni baik-baik. Kalau anda ditugaskan untuk menginovasi satu alat bagi selesaikan masalah dekat sekolah anda hari ini, elemen dan prinsip apa yang anda akan gabungkan untuk pastikan alat tu ergonomik tapi dalam masa yang sama masih patuh pada etika keaslian? Ini kerja rumah anda sebab menguasai RBT bermakna anda lah generasi penyelesaian masalah yang seterusnya. Terus semangat mengulang kaji dan semoga berjaya.